Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah sedilah. So, pada video kali ni agak lain sikit lah format yang saya nak kongsikan bersama. Topik ni dia agak berat sikit, tapi memandangkan kalau macam saya lah kan, kalau dah lebih 3 orang tanya berdepan macam ni, maksudnya kalau ada customer datang, kita orang ada berbahas tentang gitar, berkongsi ilmu dan sebagainya. Maka kalau satu isu ni, kalau dalam 3 orang ataupun lebih, saya rasa saya terpanggil lah untuk buat video untuk kongsikan benda ni. Sebab untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua. Jadi link video ni saya akan bagilah kepada sahabat yang bertanya itu kan. Okey, mengenai apa? Mengenai port, potentiometer. So potentiometer yang inilah. Port. Alright. So port ni biasanya soalan yang popular ditanya lah, apa beza A dengan B? Lepas tu ada pula yang tanya, bang, port ni saya heran lah, macam mana dia boleh pusing benda tu, kejap bunyi kejap tak bunyi. Dia macam tu lah. Lagi satu, banyak pertanyaan yang tanya pasal value port. Maksudnya kenapa single coil pakai 250k, kenapa humbucker kena pakai 500k? Apa angka tu menunjuk pada apa? Itu yang selalu ditanya. So kita tak boleh nak salahkan dia pasal mungkin dia memang tak tahu, dia bukan ahli dalam bidang elektronik ke, dalam bidang gitar ke, macam itulah. Right, macam saya sendiri pun, saya bukan ahli dalam bidang elektronik 100%. Tapi yang surface, yang basic tu insyaAllah saya bolehlah terangkan sikit-sikit. So ini topik agak berat sikit. Kalau sahabat-sahabat yang mana rasa senang nak faham tu, Alhamdulillah. Kalau yang mana rasa tak boleh nak faham tu, buat faham je lah. Right, tapi insyaAllah saya rasa sahabat-sahabat semua mungkin faham lah. Okay, so dah bersedia? Okay, kita mulakan Right. Okay, yang ini, yang belah kanan saya ni A250K, yang belah kiri A500K. Right, so dekat sini kita tulis sini A, B. Okay, so A ni kita panggil dia audio taper. Okay, audio taper. So yang B ni kita panggil dia linear taper. Okay, so dia ada beza dia sikit. Tak banyak pun, sikit je, tapi cukup untuk memberi kesan kepada feel untuk kita nak main ni. Right. So 250k ni, okay, dia biasanya compatible dengan pickup single coil. So 500k biasanya disyorkan oleh profesional untuk humbucker. Okay, why? Right. So dekat sini kita tengok angka ni. Okay, maknanya makin tinggi angka tu, treble naik. Maknanya ataupun makin tajam lah bunyi dia. So maksudnya makin tinggi value. Ini kita panggil dia value. Biasanya angka ni kita panggil value. So kalau value naik, so bunyi dia tajam. Kalau value turun, so bunyi dia warm. Okay, bunyi dia warm. Tak nampak. Sini. sorry. Okay. So untuk single coil ni, dia memang dah sedia ada bunyi dia tajam. Okay, tajam. Jadi kalau bunyi dia single coil ni dah tajam, untuk balancekan dia balik, dia memerlukan warm. So that is why kena pakai value yang rendah, 250k. Sebab kalau single coil tajam, dan memang sedia ada tajam, kalau conventional punya traditional punya pembuatan, dan dia masuk ke 500k, bunyi dia akan jadi makin tajam lah. So tak boleh nak control, dia tak balance. Tapi bukan nak kata tak boleh pakai, boleh pakai. Cuma dia ada memberi kesan lah kepada tone, boleh pakai, tak kisah. Tapi yang disyorkan oleh profesional, kebanyakan gitar yang standard keluar daripada kilang memang single coil pakai 250k, humbucker pakai 500k.
Okay, kenapa humbucker pakai 500K? Humbucker ni, dia punya sifat dia, bunyi dia dah memang tebal, bunyi dia muffle kalau value rendah. Okay, that is why dia perlukan treble yang tinggi, dia perlukan value yang tinggi. Itu saja basic dia. Tu basic je lah. So, ada case yang daripada kilang, pick up humbucker HH. Tapi dia pakai 250K port. So yang ini bukan nak kata tak boleh. Tapi kalau dah masuk Seymour Duncan, dah masuk Seymour Duncan, Pegasus, Seymour Duncan, Sentian, bunyi dia tak ngam lah. Tak keluar, karakter pickup tu tak keluar. Right, Assalamualaikum. Right, so update kita. Yang ni kita dah masuk ke Copper Shield ni. Jadi just nak maklum lah kan. So port yang dah sedia ada ni, dia pakai A250K. So untuk volume ni, dia pakai A250K. Jadi A250K ni untuk single coil boleh lah. Ini pun sama A250K. So yang satu untuk push-push tu, yang push-push tu memang dia dah sedia ada 500K. So tak ada masalah. So yang ini sound tak dipergi ni. Yang ini nak masuk humbucker pakai 500K. So yang ini saya tukar lah saya tukar. Kalau tak ada sound dia tak pergi dah ni. Dia tak dapat open sound, open clarity dia tak dapat. Bunyi dia jadi mendap. Bunyi dia jadi, kadang-kadang kita nak main chord tu tak clear. Bunyi sebiji-sebiji tali tu tak clear. Dia, Mak Saleh panggil muffle. Muffle ni ibarat macam mana? Ibarat macam kita main gitar dekat amp, tapi amp tu kita tutup dengan selimut tebal. Ibarat macam tu lah. Kalau kita pakai humbucker, value rendah. Dia tak dapat open clarity. Secara asasnya macam tu. Tapi bukan nak kata tak boleh pakai. Tak ada masalah. Tapi dia memberi kesan lah kepada sound. Okay, kalau single coil, masuk dekat 500K, dia jadi bunyi dia terang lah. Kalau neck pickup tu, dia tak dapat tone yang warm, dia dapat tone yang terlalu bright, terutama neck pickup. Neck pickup orang nak sound mellow tu kan, sound lunak tu tak dapat, dia terlalu terang sangat. Kalau masuk bridge pickup single coil masuk 500K, dia lagi teruk. Maksudnya dia lagi tajam lah bunyi dia. Kita paksa adjust dekat tone ke macam tu lah. So kesimpulannya, secara asasnya 250K untuk single coil, 500K untuk humbucker. So audio taper ni dengan linear taper ni, alamak berbekas pula. Okay, untuk audio taper ni, so audio, so A lah. Okay, kita ambil contoh A500K. Okay, so dia punya curve untuk graph dia macam ni. Dia macam ni. Dia smooth dia. Kalau 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Maknanya dia boleh baca satu-satu. Jadi nak bagi senang faham, kita dapat main gitar tu, dapat bunyi sound lagu Taman Rashidah Utama. Intro. Bunyi macam tu. Itu audio A500K. Okay, kalau linear macam ni, dia mendata. Kalau linear, linear B lah, B500K. Okay, so graf dia macam ni. So dia kat tengah-tengah ni, katalah ni 0, ni 10, ni 5. Sampai bila kita roll, dia tak ada perubahan. Dia maintain je. Tapi sampai kat sini dia terus menjunam. Dia terus menjunam. Ni dia macam tu. Okay, ni 0. Kita pulas 5, kita pulas 10 kan. Ni dia mendata terus. Dia terus dapat 0 ni, dia terus dapat sampai kat 5 ni, dia terus drop.
perubahan dia ketara. Berbeza dengan linear tadi. Dia macam tu. Tapi, dia ada tapi dia bang Okay, dia ada tapi dia. Tapi dia, kalau kita beli pot all parts, brand all parts lah, ataupun mana-mana brands, di Mazo ke apa ke, dia tak tulis A, dia tak tulis B, dia tulis itu 500K saja dekat kotak dia tu. So ini biasanya dia pakai untuk audio taper. Maknanya istilah kita sama dengan A 500K. Right? Ini adalah standard US dan Europe. Okay? Maknanya kita beli gitar produk daripada US ke apa ke, biasanya dia akan pakai A500K, volume dan tone. Okay? Volume dan tone. Biasanya kita akan dapat package macam ni lah. Right? Tapi kalau kita beli gitar Ibanez RG, dia akan pakai B500K. Sebab apa? Sebab untuk standard Asia, B adalah audio. Dia terbalik pula. A adalah linear. Dia terbalik. Maksudnya kalau kita beli gitar Ibanez, pot dia B500K, dia bersamaan dengan A500K US Europe standard. Dia sama je, cuma dia terbalik kan standard dia tu. Okay, so itu yang pertama. Alright, so yang kedua ni saya nak share tentang fizikal dia lah. A500K. Okay, A500K, yang ni A250K. Okay, nampak kan? A250K. Sekejap. Okay, so kita ukur dia betul ke tak betul. Biasanya kalau kita beli pot memang kena ukur lah bang. Kan? Okay, sebelum tu saya nak terangkan kat sini lah. Okay. Dia ada, okay, yang ini bahasa Melayu dia kita panggil, bahasa Inggeris kita panggil potentiometer. Potential tu apa, meter tu apa. Apa-apa istilah yang ada meter di belakang bermaksud benda tu ada ukuran, ada measurement. Right. So potential tu apa? Potential tu potential. Apa potential yang ada dalam ni? Yang boleh masuk dalam ni? Iaitu arus ataupun signal. Tu potential yang masuk dalam ni. Sebab tu dia panggil dia potentiometer. Okay, bahasa Melayu kita panggil perintang boleh laras. Alright. So perintang ni dia ada dua. Perintang ni sama dengan resistor lah. Resistor ni yang bentuk dawai, lepas tu ada color-color tu, lepas tu ada dawai satu lagi kaki dia tu kan. Itu resistor juga, perintang juga, tapi itu perintang tunggal ataupun kita panggil dia perintang apa nama saya pun tak ingat lah, tapi kita panggil dia perintang seketul dia lah, dia tunggal. Dia boleh kawal, dia boleh hadkan ataupun dia boleh filter arus 9 volt kepada 4 volt supaya LED tak terbakar contohlah kan. Kalau 9 volt punya bateri masuk dekat LED terbakar lah bang, pasal dia tak ada perintang, dia tak ada filter, dia tak menghadkan ataupun membahagikan power arus tu. So yang ini juga sama juga, dia mengawal arus, so dia boleh pusing. Kita panggil dia perintang boleh laras berbanding dengan resistor yang seketul tu. Saya tak ada pula resistor tu, ada tapi kat belakang malah nak ambil. Okay, so kat sini dia ada, kejap aku ambil benda je. Okay, yang ini positif. Okay, yang ini in. Okay, masuk arus lah. Okay, yang ini negatif ataupun ground. Jadi kita nak check dia punya arus dia ni betul ke tak betul value dia ni. Sekejap. So saya buka volume habis dan kita check. Okay, betul 253. Okay, dia ada lebih. Kadang-kadang ada lebih, kadang-kadang ada yang 260. Kadang-kadang ada yang 190. Kadang-kadang ada yang 220. Dia ikut pada kualiti lah. Macam ini kualiti dia bagus lah. 253K dia lebih. Dia achieve 250K punya spec.
Kalau kita check macam ni dia ada 190, maknanya, tapi dia tulis itu 250, maknanya dia tak cukup lah, tak bagus lah kualiti dia, tapi boleh pakai. Dia macam tu. Okay. Jadi kalau saya pulas, okay, ni volume tutup. Okay. Yang ini positif, yang ini untuk keluar, signal keluar. Ini signal masuk, yang merah ni signal masuk, yang ini signal keluar. Pergi ke selector ke mana-mana lah. So, kalau saya slowkan volume dia, okay, dia akan makin mengecil. Jumlah akan makin mengecil. Dan dia terus ground. Okay, bila dia ground tu dia berbunyi. Maknanya litar ground dah bersambung. Jadi, ada case bila kita tutup dia punya volume ni, tapi volume masih berbunyi. Okay, kat situ biasanya ada 3 sebab lah. Pertama, sambungan ground wiring tak betul. Kedua, dia punya resistif dalam ni, track dalam ni, kuantiti dia punya value dah rosak. Dan ketiga, slide dalam ni rosak. Jadi saya tunjukkan. Right. So itulah cara dia. Kita nak semak port ni. Tapi sahabat-sahabat kena ada multimeter lah. Seronok bang belajar ni. Benda-benda macam ni seronok kan. Benda ni bukan benda deep sangat. Dia surface saja perkara asas. Tapi kalau kita dapat ni pun dah banyak dah bang. Ilmu Allah tu luas. Okay, so untuk 500K. Tadi 250K. So ini 500K. So 500K ni. Ini yang terpakai punya port lah. Sekejap saya buka volume. Okay, 560. Ni dah terlebih lah ni. Tapi bagus lah terlebih kan. Right. Sama juga macam tadi lah. Okay, so persoalan dia. Macam mana benda ni boleh berubah dia punya arus je. Inilah persoalan yang abang tu tanya kan. Okay, kita ambil yang ini yang saya dah operate ni. Nak bagi senang faham Okay. So yang ini resistif. Okay. Dia dekat sini, dia ada plastik tepi ni yang tahan panas ni. Plastik. Okay. Saya tak boleh nak dekatkan, nanti blur. Saya jauhkan sikit Okay. So yang ni plastik, yang tengah yang hitam ni, okay, dia adalah satu plastik yang boleh mengalirkan arus, konduktor lah. Dia konduktor kepada arus. Yang plastik ni tak boleh. Yang tengah ni boleh. Okay. Jadi dalam ni, okay, bila kita pulas tu, yang berat tu adalah benda ni. Benda ni kita panggil dia wiper ataupun slide. Nampak tak? Ada besi copper dalam tu kan? Okay, so dia macam ni. Dia macam ni. So bila kita pusing, dia akan touch lah. Dia akan touch dekat track hitam tu. Track hitam ni kita panggil dia resistif. Track hitam ni kita panggil dia resistif. Okay. Jadi bila kita pulas, slide tu akan sentuh kepada resistif tadi tu. Plastik yang boleh mengalirkan arus tadi tu. Right. So ini yang saya nak cerita ni. Okay. Okay, so yang ini adalah resistif ni 250K. Okay, yang ini kosong. Saya padam, tak boleh padam dah, permanent. Okay, so kalau kita tengok arus dia dekat sini. Sekejap saya pakai dua jenis multimeter ni. Satu alligator clip. Alligator clip ni yang boleh kepit ni, satu lagi yang penunjuk macam ni. Okey, jadi yang ni kosong. Bila kita tutup volume, arrow ni dia akan ke sini. Bila kita tutup volume, dia akan menuju ke kosong. Bila kita buka volume, dia akan menuju ke 250 punya value. Okey, so kalau nak semak, nak faham, okey, kalau kita pergi dekat sini, okay, tengok bacaan dia 14. Kalau saya rapat lagi, dia jadi 4. Kalau saya rapat lagi, dia jadi kosong lah. Dia jadi kosong. Itu yang volume tu tutup tu. Okay, so kalau saya pergi ke sini, angka dia makin tinggi, 22. Gerak sikit, 25. Gerak sikit, 26. Gerak sikit, 26.9. Gerak sikit, 27. Gerak sikit. Faham tak? Dia macam tu. So ini adalah A. Maknanya dia baca setiap perubahan tu.
audio taper. Dia sensitif. Itu yang kita dapat bunyi nyet. Sebab dia baca. 11.3 saya gerak sikit. 12.8 gerak sikit. 17, 15. Dia sensitif. Kalau B500 ataupun B250K, kita gerak sini macam contoh yang ini 14.8. Kalau saya gerak sini sikit, dia jadi 15. Gerak lagi, dia jadi 15.5. Dia mendata. Tapi bila saya dekat sini, dia terus kosong. Ataupun dia terus, dia naik 27. Saya gerak lagi, dia naik terus 30. Dia laju. Dia bila over setengah ni, dia jadi laju. Yang itu adalah B. Itu adalah B. 500 ataupun 250. Faham Right. So, untuk 250A, A250, okay, 10, saya gerak sikit, 16, gerak sikit, 22. Nampak jarak dia tak jauh. Kalau B, jarak dia lebih kurang, dia sama juga. Kalau sini 10, sini pun 10, ataupun 10.1. Sini 11, sini 11.1. Lebih kurang macam tu lah. So, dia tak ada banyak perubahan. Okay, so ni A. Alright, so balik pada cerita tadi, kita nak ke 250K. So, bila kita sampai ke sini, 32. Maksudnya, yang ini 25 lah. 25.0, tapi dia terlebih lah dia punya tolerance tadi tu. Nampak? So, ini full. Ini full. So, benda ni lah yang menggerakkan value tadi tu. Maksudnya, kuantiti karbon yang dalam ni berbeza. Maknanya kalau B500, kuantiti kat sini padat sampai setengah. Dekat sini dia dah tak padat sampai habis ni. Sebab tu dia berbeza secara mendata. Macam yang ini, dia padat dia halus. Kepadatan dia mengurang ataupun melebih secara halus. Tu A250K untuk US dan Europe. B500K untuk Asia. So, faham Right. Okey, dengan saya sekarang ni adalah satu port potentiometer, tapi saya tak tahu dia punya value dia berapa. Dia tak ada indikator kat sini. Ini port customer saya yang lama lah, dah rosak kan. Jadi saya nak tahu yang ini berapa value dia, dan saya nak tahu berapa A ataupun B. Itulah saya saja nak tahu kan. Okey, so pertama sekali kita kena tahu berapa jumlah keseluruhan dia lah. So, kita tengok dekat sini. Ni. Sekejap. Okay, 605. Lebih kurang 500K lah ni. 500K. 100. Okay, dia terlebih pula. Okay, tak apalah. Right. So, yang ini kita dah tahu dia 500K. Sebab kalau 250, dia takkan banyak. Macam itulah jumlah dia. Okay, kita dah tahu dia 500K punya port. Dan kita nak tahu berapa yang ini A ataupun B. Right. Kena ingat kalau Japan punya ataupun Korea punya, B tu adalah audio. Yang Tamarishida utama tadi tu. A adalah linear. Dia terbalik. Okay, sekarang ni saya nak tahu yang ni B atau A. Okay, kita tengok dekat sini. Ini. Kita pergi dekat in ni. Input ni. Kita pergi kat sini. Port ni dah rosak ni. Sekejap. Okay, 77. Maknanya 500K bagi 2 adalah 250. Betul tak? So, yang ini dia bawah daripada setengah. Maksudnya dia adalah linear. Yang dia mendata tadi tu. B500K. Okay, faham selalu kena ingat, kalau A audio, untuk B linear. Okay, yang ini yang Tamarishida utama tadi tu. So, yang ini yang mendata tadi tu. Okay, yang mendata. So, yang ini adalah untuk US ataupun UK standard. Right. So, yang tadi tu
Bukan A Yang tadi tu adalah B untuk standard Asia. So A linear, B audio. Yang ini untuk Asia standard. Dia terbalik. Alright. Faham So yang tadi tu adalah B. Okey, sekian sajalah perkongsian saya pada kali ini. Jadi link video ni saya akan forward kepada sahabat-sahabat yang bertanya hari tu. Dan dialalukan kepada sahabat-sahabat semua sekiranya ada penambahan ataupun pembetulan. So boleh komen di bawah Alright, diharapkan bermanfaat buat semua. Hingga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you brother